Korang tahu tak, di sebalik imej kegemilangan seorang perempuan seksi yang berambut blond yang berada di paparan skrin belakang aku ni, sebenarnya tersembunyi beberapa kisah gelap tentang kehidupan dia. Ya, korang tak salah, perempuan ini adalah Marilyn Monroe. First, kehidupan awal yang mungkin memicu kepada trauma sepanjang kehidupan dia. Dia katakan Marilyn Monroe ni dibesarkan di sebuah pusat penjagaan ataupun dikenali sebagai foster care. So dari kecil lagi lah dia memang dah mula rasa sunyi dan emosi dia pun mungkin tak stabil. Kedua, tentang kesihatan mental. Dia dikatakan mempunyai penyakit kejiwaan seperti anxiety, insomnia dan mungkin juga mengidap depression. Ada juga laporan yang mengatakan yang dia pernah mengalami episod paranoid dan pernah ditahan di hospital psikiatri. Ketiga, dia dikatakan mempunyai masalah kebat. Disebabkan dia ni mempunyai masalah insomnia, tak boleh tidur malam, mungkin psikiatris dia sendiri dah sedated dia dengan sejenis ubat tidur barbiturate. Ada yang kata paling ekstrim lagi, dia mengambil ubat tidur ni dengan dicampurkan dengan Sebenarnya orang-orang kat dalam industri ramai je yang tahu yang dia sebenarnya struggle dengan masalah ni. Keempat, tekanan dalam industri itu sendiri ataupun dalam dunia Hollywood. Seperti yang korang tengok kan, dari awal kemunculan kerjaya dia sampailah akhir hayat dia, dia sentiasa membawa imej seorang perempuan yang berambut blond. Marilyn Monroe selalu typecast sebagai blonde bombshell, walaupun sebenarnya dia cuba nak bawa watak yang serius. Dan ada juga yang mengatakan dia mungkin mengalami konflik dengan studio seperti 20th Century Fox. Mungkin konflik ni berpunca sebab masalah disiplin dah, sebab dia pun selalu kerap lewat ataupun kadang-kadang tak hadir syuting langsung. Kelima, dikatakan mempunyai hubungan asmara yang rumit. Untuk pengetahuan korang, Marilyn Monroe ni telah berkahwin sebanyak 2 kali. First dengan Joe DiMaggio dan kemudian dengan Arthur Miller, dan kedua-duanya berakhir dengan perceraian. Pada 5 Ogos 1962, Los Angeles gempar dengan berita kepergian Monroe pada usia 36 tahun. So kalau korang ada atuk, nenek ataupun mak korang yang mungkin dah berusia 60 tahun ke atas, mungkin tahu kot punca penyebab kepergian dia. Walaupun keputusan rasmi dah mengatakan yang Monroe pergi akibat obat jenis barbiturate, tapi macam biasalah, bila kepergian orang kata yang melibatkan nama-nama kenamaan, nama-nama besar, nama selebriti, even kau ingat lagi tak waktu Michael Jackson pergi pun bermacam-macam teori konspirasi yang muncul kan. So sama lah juga dengan Marilyn Monroe ni. Actually teori konspirasi ni bukan saja muncul pada zaman sekarang ni tau. Sebenarnya pada zaman atuk nenek moyang kita waktu tu pun memang dah ada dah teori-teori konspirasi ni. First, ada yang kata dia dibu sebab ada skandal dengan Presiden Amerika John F. Kennedy waktu tu. Banyak sangat tahu rahsia politik kan, rahsia kerajaan ataupun rahsia negara. Dan yang paling orang syak yang diorang ni memang ada skandal sebab waktu birthday John F. Kennedy ni, Marilyn Monroe pernah menyanyikan lagu Happy Birthday Mr. President dalam keadaan yang penuh menggoda, kata orang lah. Tapi actually kalau boleh je buat carian tentang video tu, cuba kau cari Happy Birthday Mr. President by Marilyn Monroe. Teori lain pula, ada yang kata keterlibatan pihak CIA ataupun kalau mafia ni, dia macam nak kat keluarga Kennedy ni sebenarnya. Dan teori konspirasi yang ketiga, dia mungkin terlebih pengambilan ubat-ubatan tu dalam keadaan yang tidak sengaja. So, apa pendapat korang? Korang rasa adakah dia pergi dengan cara yang normal? Iaitu seperti yang dilaporkan overdose ubatan?
sebelah Yeti.